Tengok bangunan baru lah. Ada ke? Tengok. Okey, nice. Apa ni? Oh, ini kan hospital. Hai, bro, what's up? Badan ke? Ha? Weh. Ni weh, tidur. Weh, ni weh sakit dah. Pasal ni weh, mesti ada orang bully ni weh. Baik tak baik? Okey, nice. Jalan-jalan dulu. Ada tempat baru ke? Oh, ini kan. Oh, ini tempat ambil air. Oh, wish, hebat juga ni. Okay, masuk. Kita ada dengan mood survive dan mood aerodrome. So, ini saya pakai mood terbang. Okay, ini sekarang ni kita perbatasan kita semakin besar. Kampung sana pun tengok. Okay, kita tengok kampung sana. Ini negara apa ni? Okay, kita jalan-jalan. Oh, ini ada sungai. Boleh orang mandi lah macam tu lah. Hello lembu. Lembu nak potong balasan kita. Ini lembu luar negara ni tak boleh masuk. Okey, nice. Okey. Oh, woi, ada lampu weh. Tengok, ini ada kampung mula-mula. Okey, apa ni? Apa nak jatuh? Ada zombie. Oh, ya Allah, semua. Nasib baik zombie tak datang sini. Okey. Sekejap. Saya ada beli rumah tadi dekat kampung ni. Okey. Ini ada penceroboh. Penceroboh. Kau masuk rumahku tu dah kenapa? Kau keluar sekarang. Kenapa lah penceroboh ni? Oh, kunci. Okey, masuk dalam air. Tengok, zombie tak ada lah. Tak ada apa tu? Dolphin. First time tengok dia. Dekat kampung ni, dolphin. Bye. Dah dah, palas nak turun bawah. Wish. Assalamualaikum. Tengok, nak curi. Tak ada apa-apa. Jangan letak kosong-kosong. Tengok, chest. Setiap hari. Wish, ni rumah ni macam best juga. Ini kan rumah ni. Okey, tak apalah. Air mulu, what's up? Kawan kita masih dulu jalan-jalan di hutan. 3, 2, 1, go. Wow, boleh berenang. Kan kita mood kreatif. So tak payahlah. Kan? Okey, kita boleh melelajahi dunia. Kan? Kita tengok ini dekat. Nasib baik saya mood aerodrome. Okey. Ada iron. Nanti saya main dekat sini lah. Dia ni kena dibubul. Pusing tau. Okey, taklah. Naik atas dulu. Okey. Yes. Ni aerodrome ni paling apa di kampung ni. Saya yang orang paling langkah di kampung ni. Ye. Oye. Okey, assalamualaikum, pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik tadi jalan-jalan di luar negara. Okey, nice. Ayo, la. Okey, kita ni ada lampu. Apa ni? Okey, jalan-jalan. Okey, kita nak masuk dalam air. Kita akan Sallallahu alaihi Muhammad. Kita nak pergi supermarket. Saya ada idea yang kali. Sekejap. Lupalah ada berita yang kampung sebelah dah roboh. Aduh, tengok. Kesian kampung sebelah. Terbang. Kenapa saya buat tu? Tengok, kesian weh. Rumah dia dah hancur, bateri dia pun dah hilang. Okey, kesian. Ada orang tepuk tangan. Nek weh, kamu tepuk tangan tu dah apa Nek weh? Saya nak tahu. Saya suka kampung tu hancur. Saya yang bongkar. Aduh, Nek weh, kamu boleh tahu hebat tidur dia ni. Macam mana ni? Saya bawa awak dekat situ sekejap. Tak bawa awak. Jom Nek weh. Awak dah tulis saya ke mana? Tak, saya nak bawa awak jalan-jalan pergi sungai je. Janganlah buang saya. Jahatlah. Nanti saya bongkar dekat kampung utama kita. Apa kau nak? Kira saya buat betul-betul. Tak nak silap. Apa ni? Wih, apa ni? Tapi nak saya fokus lah. Janganlah. Jahat apa? Memang kerajaan suruh. Sejak bila kampung kita ada kerajaan? Dia raja dia. Saya? Apa tu lagi jadi raja? Saya yang cipta kerajaan ini.
Kecil juga. Kecil-kecil lah. Yang penting kita pergi hutan kecil dan kita buat sungai. Kita dah keluar daripada perbatasan. Ya, tapi kita boleh jalan-jalan sebab kerajaan situ bagi. Awak memang tak tahu sejarah. Okey. Yeay. Saya tak bawa awak dekat mana? Oh, saya nak cari tempat yang... Weh! Siapa yang letak ni? Awak ke? Ya, saya. Saya nak letak awak dekat tengah-tengah laut. Jangan. Awak jahat. Okey. Nanti ada ikan. Nanti ada kau apa ya? Okey, Ron. Jangan tinggalkan saya. Saya takut. Tapi saya boleh berenang. Tapi saya boleh bubuh awak dari sini. Jangan. Pada muka saya tak cukup awak. Awak dalam peraturan. Saya kan raja dengan sini kata saya lah. Sekejap. Saya ke kecil. Yang mana ya? Nak ambil. Saya main tipu korang. Jangan. Sebab saya ni kan raja. Macam saya lah nak buat apa-apa. Raja kan boleh buat suka hati. Mana Nitwik tu ya? Aku Nitwik tu kan dah dibumbun. Pelupa saya ni. Lelin. Door off. Best gila kawan awak dah dibumbun. Apa? Awak jahat. Awak tak langgar peraturan. Tak. Tadi dia hancurkan bom. Saya kan raja. Biar je lah. Jahat. Biar je lah ini orang tu. Kan dia raja. Kita kena patuhkan peraturan. Dia tak payah. Faham ke? Selamat datang. Assalamualaikum. Pergilah tidur tengah hari, Raja. Biar je. Hamba pun nak tidur. Jangan kata hamba. Semua orang ada kerja dia sendiri. Ini kan gambar orang silat masa dulu-dulu. Oh, ini kan aku. Silat dengan berlawan dengan musuh aku masa dulu. Weh. Rupanya orang tu yang letak. Aduh. BABI. Siapa yang beli BABI ni? Kita kena bumbu BABI ni. Tak boleh. Pergilah tamatkan ni. Pergilah tidur. Sekejap. Ya Allah. Siapa yang letak BABI ni? Okey, tak boleh sentuh daging dia. Haram dalam Islam. Awak kan ada daging BABI. Itu daging lembu. Daging BABI tu lain sikit. Kenapa lah dia sama dengan tengok dia pisang Ini berak bukan pin. Faham? Dah. Dia sembelih lembu. Solo. Okey, Nash. Ada kol kah? Okey, sekejap. Kol. Apa ni? Ada bunga. Let. Saya tidak mau kahwin. Okey. Bunga ni lagi. Ya, kenapa dia nak saya juga? Saya tak nak berkahwin pun. Apa lah. Okey, sekejap. Ni pukul. Nak bakar. Okey, Nash. Ini bukan daging BABI. Okey, Nash. Dia pakai ni je lah. Badan tu steak. Bolehlah makan daging lembu. Lakah. Lepas tu saya ambil balik benda. Ini lembu yang paling langka.
Ni lembu paling langka. Okey, Nash. Dah. Bunga ni pun apalah. Okey, tak apalah. Tak dapat tidur. Kenapa tiba-tiba bakar ni? Apa masalah hang api? Hang ni kan kerajaan saya sudah bangun dengan baik. Dulu-dulu ada raja yang memimpin. Sekarang saya pula. Nek Wik sakit lah. Ada Nek Wik jahat lah. Baca Ohayo gozaimasu. Ciao An. Siapa yang cakap bahasa Korea ni? Bahasa Mandarin lah. Mandarin apa? Kalau macam ni, kalau terima kasih betul-betul Zizi. Saya nak merawat dia. Saya kena praktik bahasa Mandarin. Lao se. Ciao An. Okey, tak apalah. Saya nak menyong we. Menyong. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey. Ciao An. Apa ni? Kita kena letak timer di sini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zuzilati ardu zilzalaha wa a'rajati ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yawma yasduna. Lupa. Yawma tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka Yawma yasdurun nasu astatal yura a'malahum. Aduh, lupa lah. Faman ya'mal biskola zarrotin khairan yara wa man ya'mal biskola zarrotin syairan yara. Amin. Apa siapa yang cakap lupa tu? Aku rasa nak sempat je. Hang. Lupa ada rumah Nek Wik lah. Lupa nak tengok rumah Nek Wik. Rumah rahsia. Okey. Jaga dia kah? Ya Nek Wik. Assalamualaikum. Keluarga Nek Wik. Okey, Assalamualaikum. Ya Ras. Suami dia tinggalkan dia. Masuk ke dalam balik Nek Wik. Ini dari kau ke si. Tolong kau sedari. Kau boleh pula buat macam ni Nek Wik. Ini rumah sederhana yang kosong. Ingat Nek Wik ni tak pandai kah? Kita pun tak tahu. Saya pun dah tahu. Dah saya terjumpa sendiri. Okay, tak apa. Baik. Assalamualaikum.